Unit Disiplin Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Tun Datuk Mustafa tidak pernah memaklumkan kepada Pengetua Syaharum Hashim mengenai kewujudan kenyataan bertulis yang dihasilkan ketika siasatan dalaman berhubung kematian pelajar Zara Khairina Mahathir. Ketika inkuas bersambung pada 21 Januari, Pegawai Pengendali Muhammad Fairuz Johari bertanya sama ada beliau pernah dimaklumkan oleh pentadbir sekolah mengenai dokumen yang mengandungi kenyataan 5 pelajar berhubung apa yang berlaku pada malam 15 Julai. Saksi ke-47 itu yang dipanggil semula selepas prosiding berehat selama sebulan berkata, dia mengetahui bahawa pihak sekolah sudah menjalankan 2 siasatan dalaman pada 16 dan 17 Julai. Pada 25 November tahun lalu, seorang guru bahasa Arab dari sekolah berkenaan mendedahkan bahawa dokumen yang mengandungi kenyataan pelajar mengenai insiden itu disimpan oleh unit disiplin sekolah dan tidak didedahkan kepada mana-mana pihak berkuasa termasuk polis. Syaharum berkata, bekas Ketua Badan Sekolah Azhari Abdul Sagab sudah memaklumkan kepadanya mengenai kewujudan kenyataan bertulis berkenaan. Bagaimanapun, beliau menjelaskan kepada Peguam Shahlan Jufri bahawa beliau hanya mengetahui mengenai kenyataan bertulis itu ketika inkuas berlangsung yang bermula pada 3 September tahun lalu.